Kerajaan Terengganu akan menguatkuasakan larangan penjualan produk rokok elektronik vape di semua premis seluruh negeri mulai 1 Ogos ini. Lapor bernama Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan Negeri Datuk Wan Sukairi Wan Abdullah berkata, keputusan itu dibuat dalam mesyuarat Exco Negeri pada Rabu. Beliau menyatakan bahawa penguatkuasaan tersebut merupakan langkah proaktif kerajaan dalam membendung penjualan dan penggunaan produk vape yang memberi kesan negatif terhadap kesihatan rakyat, terutama generasi muda. Antara keputusan yang dipersetujui ialah kerajaan negeri mengekalkan dasar sedia ada dengan tidak meluluskan lesen perniagaan kepada mana-mana premis yang menjual produk vape, selaras dengan undang-undang kecil yang berkuat kuasa di semua kawasan pihak berkuasa tempatan PBT Terengganu. Tambah beliau, syarat lesen perniagaan akan diperkemas bagi memastikan larangan penjualan vape dapat dikuatkuasakan sepenuhnya dan mana-mana pengusaha vape yang masih menjalankan aktiviti perniagaan selepas tempoh larangan dikuatkuasakan akan dikenakan tindakan tegas mengikut undang-undang kecil yang digubal di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta 171 iaitu hukuman kompaun, sita dan pendakwaan di mahkamah. Difahamkan bahawa tempoh lanjutan selama 3 bulan dari 1 Mei hingga 31 Julai 2025 akan diberikan sebelum aktiviti penguatkuasaan dilaksanakan sepenuhnya pada 1 Ogos termasuk melibatkan papan iklan berkaitan perniagaan vape.